negara Islam terbesar di dunia? Jom, di tempat yang kelima adalah negara Sudan. Negara Sudan mempunyai keluasan sebesar 1,806,000 square kilometer. Negara ini dahulunya merupakan negara terbesar di benua Afrika, tetapi setelah kemerdekaan Sudan Selatan, negara ini menjadi negara kedua terbesar di benua Afrika dan negara kelima terbesar di dalam dunia Islam. Di tempat yang keempat, ini adalah negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Ini adalah negara Indonesia yang mempunyai keluasan sebesar 1,904,000 square kilometer. Negara Indonesia merupakan negara dengan populasi Islam terbesar di dunia. Di tempat yang ketiga, negara Islam terbesar di dunia adalah negara Arab Saudi. Negara Arab Saudi yang juga merupakan negara yang terbesar di semenanjung Arab mempunyai keluasan sebesar 2,149,000 square kilometer. Besar tu guys. Di tempat yang kedua, ini adalah negara terbesar di benua Afrika dan negara ini merupakan negara Algeria. Negara Algeria mempunyai keluasan sebesar 2,381,000 square kilometer. Dan seperti yang korang nantikan, di tempat yang pertama, ini adalah negara yang berada di Asia Tenggah. Ini adalah negara Kazakhstan yang mempunyai keluasan sebesar 2,724,000 square kilometer, menjadikannya negara Islam terbesar di dunia. Kalau korang suka video seperti ini, jangan lupa follow saya dan jumpa lagi dengan video yang